Hai, Assalamualaikum. Nama saya Kak Aisyah daripada MathSketch JDT. Okey, hari ni kita nak buat questions SPM Past Year Questions 2022, Paper 1, Question 7. Okey, dalam soalan ni ada 3 formula yang kita perlu fokuskan. Satu adalah formula pertukaran degree kepada radian. Dan yang kedua adalah formula arc length. Kita tahu arc length adalah this part. Next, kita kena tahu formula area of sector. Area of sector, which is satu the whole area of a sector of a circle. Macam ni lah, area of a sector. Of a circle. Okay. So, jom kita mula soalan 7A. Okay. Soalan minta nyatakan sudut COD dalam sebutan pi. Okey, sudut COD. So, kita nak sudut yang remaining sudut daripada dua sudut bulatan. Kita tahu sudut bulatan adalah 360 darjah. Okey, remaining parts adalah reflex angle adalah 240. So, the remaining COD adalah 120 darjah. Okey, tapi soalan nak dalam sebutan pi. So, dalam sebutan pi adalah in terms of pi equals to dia nak kita tukarkan kepada dalam radian. So, 120 darabkan dengan formula degree kepada radian. Pi over 180, kita akan dapat 2/3 pi. That's it.